Masa saya kerja dulu kan, pernah satu kali ni saya baru nak start kerja kan. Saya baru nak start kerja, saya dulu ni jenis cepat menggelabah tau. Tambah-tambah bila saya start kerja tu saya tak ada orang nak guide tau. Saya punya boss ni memang saya direct to the boss, and then dia minta saya buat satu quotation ni. And then bayangkanlah first day kita masuk, lepas tu kita kena buat quotation. Then dia cakap tak apa, you follow je sampel yang quotation dia ada bagilah, sampel quotation untuk A ni. You follow je. Tapi bagi kita kan dia macam budak tadika lah. Budak tadika kan A, B, C, D tu bagi dia sesuatu yang amat berat untuk dia nak ingat. A lepas A, B. Macam tak boleh nak ingat. Tapi bagi kita simple je sebab kita level of IQ tu dah lain kan. Budak tadika punya level lain. Bagi dia ABC tu susah. 1 tambah 1 tu susah. Bagi kita benda kacau je mas. Yelah sebab kita tengoklah umur kita dah berapa kan. Macam tu lah yang level saya. Bagi saya buat quotation tu sesuatu yang wow, menyusahkannya, susahnya. Tapi bagi bos saya tak susah lah sebab dia dah biasa dengan quotation tu. So bila dia one look aja dia dah boleh buat quotation tu. Tak payah nak go through one by one. So bila saya ni nak disuruh buat benda tu, saya ambil masa yang begitu lama tau sampai saya kena stay back. And then kejap-kejap bos tu call saya, tak siap lagi ke? Dia pula perempuan. Biasalah perempuan ni dia jenis tone dia memang high lah macam mak kita kan. Tak siap lagi ke? Benda simple macam tu pun tak siap lagi ke? Saya ni dah lah cepat menggelabah sampai saya nangis tau waktu tu. Sampai saya nangis, saya cakap, saya tak siap lagi. Lepas tu, saya pun masa tu saya pelik dengan diri saya. Kenapa bila bos tu cakap benda tu simple je, tapi bagi saya nak kena tengok balik sebab saya kena tengok plan tau. Plan lukisan tu. Lepas tu daripada lukisan tu saya kena translatekan kepada saya punya quotation. So dia punya ketinggian, dia punya lebar, dia punya shape semua tu. Jadi benda tu macam baru bagi saya tau. Jadi saya rasa macam susah sangat saya nak buat benda tu. First day pula tu. And then saya tak ada someone yang saya boleh refer. Kalau saya nak refer, saya kena tanya bos saya. Macam mana tu kalau saya ada colleague ke, superior saya ke, senang sikit kita nak open talk kan. Tanya puan macam mana akak boleh tolong saya tak kan. Tapi saya tak ada someone saya boleh directly refer. So apa-apa saya kena call bos saya. So biasalah bos kan, sikit-sikit kita tanya memang dia akan terus nak meletup lah kan. Apa lagi nak tanya? Ni kan ini betul ke? I sudah cakap you refer yang simple saya bagi. Saya kebanyakan bos saya Chinese that's why saya punya slang dia pun macam Chinese punya ni Dia cakap you refer sajalah. Tapi masalahnya nak refer tu plan dia ialah 4. Katakanlah segi 4 kan. Yang saya nak kena buat ni segi 4. Tapi yang simple dia bagi tu ialah circle. Bayangkanlah saya nak buat macam mana daripada reference yang saya ada tu ialah circle. And then sekarang saya nak buat ialah peta. Jadi benda tu dah jadi lain sangat. Macam kita nak belajar mestilah kita nak macam copy paste daripada exactly 99% kan.